Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam. Assalamualaikum dan salam madani semua. Saya Siti Khadijah, pengacara TV PSS Perangan 2. Hari ini kita akan membicarakan satu topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, iaitu bahan digital memperkasa pendidikan negara. Bayangkan dulu kita hanya bergantung pada buku teks dan papan hitam sahaja. Tapi sekarang dengan adanya e-buku, video interaktif, aplikasi pembelajaran dan teknologi canggih, ilmu berada di hujung jari kita sahaja. Bagaimanakah guru dapat menggunakan bahan digital secara efektif dalam pengajaran mereka? Apakah jenis bahan digital yang paling berkesan untuk meningkatkan penglibatan dan pemahaman murid? Jadi, jangan ke mana-mana. Jom kita saksikan bersama. Dalam dunia pendidikan yang semakin berkembang, bahan digital menjadi elemen penting dalam memperkasa pembelajaran di Malaysia. Kajian menunjukkan bahawa tahap penggunaan teknologi digital dalam kalangan guru semakin meningkat, termasuklah di Sekolah SK Berangan 2, Tumpat, Kelantan ini. Kini saya berada bersama Cikgu Rosman yang menggunakan bahan digital dalam sesi pembelajaran. Bagaimanakah bahan digital membantu dalam proses pengajaran? Okey, sebenarnya bahan digital ni dia memainkan peranan yang sangat pentinglah dalam membantu proses pengajaran, terutamanya di sekolah. Jadi ia boleh membawa kepada pelbagai manfaat dan juga kepada guru dan juga kepada murid. Jadi bahan digital ni seperti contohnya kita ambil seperti video, animasi dan permainan interaktif ini, dia menjadikan pembelajaran tadi lebih seronok, menarik dan lebih mengembirakan. Jadi ini dia boleh membantu meningkatkan penglibatan pembelajaran murid secara keseluruhannya. Jadi bahan digital ini dia membolehkan guru tadi menyampaikan konsep-konsep yang kompleks melalui visual yang menarik, yang membantu seperti gambar, graf dan juga simulasi. Benda-benda yang macam ni dia boleh membantu pelajar memahami maklumat dengan lebih baik dan juga dapat mengertinya dengan lebih lama. Baiklah, kini saya bersama salah seorang murid dari SK Berangan 2. Apakah pendapat anda tentang pembelajaran secara digital? Saya sangat suka sebab boleh belajar ikut masa kini dan banyak bahan interaktif yang menarik. Bahan digital telah mengubah cara belajar dan mengajar, menjadikan pendidikan lebih mudah, diakses interaktif dan berkesan. Semoga pembelajaran secara digital ini terus berkembang dan memberi manfaat kepada semua demi membangunkan generasi bestari Malaysia.